Hi guys, welcome back to Bergejat. Dalam dunia sekarang ni, smartphone boleh dikatakan sebagai kita punya kawan kerja, kita punya hiburan, kita punya alat komunikasi lah. Tapi tak semua smartphone mampu untuk teman kita sepanjang hari. Tak semua smartphone mampu ikut rentak kita sepanjang hari. Contohnya macam bateri cepat habis lah, smartphone lag, panas dan sebagainya. Tapi sekarang ni, ada satu smartphone baru daripada Vivo, iaitu Vivo V50 Lite yang aku jamin dia mampu teman kita dalam seharian sebab dia punya bateri yang sangat besar. Panjangnya intro ni. Baiklah, kita mulakan pada bahagian luaran dia dulu. Dia bukan sekadar cantik dan premium je, tapi hadir dengan ketahanan yang sangat kuat. Yang mana smartphone ni dia ada SGS 5-star drop resistant certification. Ini bermaksud dia dah lulus pelbagai ujian makmal lah. That's why dia dapat certification yang sangat tinggi macam ni. Kemudian ada juga military grade certification dan comprehensive cushioning structure. Jadi kalau terjatuh daripada meja ataupun sofa, terjatuh pada tangan contohnya, dia memang tahan lasak lah. Cuma kaca tetap kaca. Kalau terjatuh pada bahagian yang tak rata, nasib pula tak baik time tu, dia boleh pecah. Untuk design dia pula, Vivo jarang mengecewakan. Dia sentiasa berikan design yang premium dan juga design yang trendy. Untuk smartphone ni, dia punya ketebalan hanya 7.79mm sahaja. Jadi bila pegang tu, memang terasa selesa dan premium. Berat dia pun seimbang, around 196 gram sahaja. Memang sedap dalam genggaman, tak rasa terbeban pun. Even masuk dalam poket pun tak buatkan kita punya seluar tu jadi terlondeh. Untuk design dia boleh katakan design yang premium lah, walaupun ini adalah versi yang light, tapi Vivo tetap berikan yang terbaik untuk smartphone dorang. Cuma apa yang aku tak suka adalah pada bahagian frame dia ni, sebab dia punya finishing jenis yang glossy, so memang jadi fingerprint magnet lah. Kalau dah fingerprint magnet ni, faham je lah, dia akan cepat nampak comot kalau tak pakai dia punya casing. Baiklah, seterusnya kita nak pergi kepada bahagian bateri. Bahagian yang paling ajaib disebabkan smartphone ni, dia punya body memang slim, body yang nipis, tapi Vivo boleh bagi bateri sebesar 6500mAh. Memang tak masuk di akal angka sebesar tu pada body yang nipis dan ringan macam ni. Ini satu teknologi yang sangat canggih lah. Apa yang Vivo perkenalkan ni memang sangat berguna untuk smartphone zaman sekarang ni. Untuk smartphone yang nipis tapi kita akan dapat bateri yang besar. Jadi dengan adanya bateri sebesar ni, memang cukup lah kan smartphone ni untuk teman kita sepanjang hari. So kita boleh lenjan dia main game, lenjan dia tengok movie, ataupun buat kerja tanpa risau disebabkan bateri smartphone ni yang sangat-sangat besar, 6500mAh. Dan smartphone juga hadir dengan pengecasan yang sangat laju, 90W. Jadi nak charge daripada 1% sehingga 50% ambil masa dalam 23 minit sahaja. Dan untuk full charge pula tak sampai 1 jam, bateri smartphone ni dah penuh. Baiklah, beralih pada bahagian hadapan dia pula. Yang ni buat aku impress juga walaupun dia versi light. Yang mana dia hadir dengan display yang besar, 6.77 inci yang menggunakan panel jenis P OLED flexible flat screen. Kemudian ada refresh rate yang tinggi, 120Hz. Jadi nak scrolling tu memang rasa smooth, memang rasa lancar je. Dan dia juga hadir dengan brightness yang sangat tinggi. Dia punya peak brightness tu sehingga 1800 nits. Jadi memang tak ada masalah kalau nak tengok display pada bawah cahaya matahari yang terik. Dan apa lagi yang aku perasan pada bahagian display dia ni adalah dia hadir dengan bezel yang agak nipis sebenarnya. So lagilah buatkan display smartphone ni nampak lebih mewah, nampak macam display smartphone yang flagship. Dan smartphone ni juga dilengkapi dengan sistem audio yang berkualiti. So dia ada stereo speaker dan dia punya bunyi ni kita boleh boost sehingga 400%. Memang meledak, memang bergegar kalau kita boost dia sampai 400%. Baiklah, untuk kamera dia pula, kita semua tahu yang Vivo sentiasa berikan yang terbaik, sentiasa buat all out untuk kamera department diorang. Jadi pada Vivo V50 Lite 5G ni, dia hadir dengan kamera utama sebesar 50MP yang menggunakan sensor Sony IMX882. Ini adalah sensor yang cukup bagus sebenarnya untuk smartphone mid-range. Dia punya low light performance antara yang terbaik lah pada kelasnya. Dan kelebihan yang ada pada Vivo V50 Lite tapi tak ada pada smartphone lain adalah dengan adanya aura light ni. Memang sangat bantu untuk ambil gambar portrait terutamanya, gambar manusia,
jika pada situasi yang low light extreme ataupun pada cahaya yang terang sangat pun dia boleh bantu untuk kawal cahaya muka kita jadi lebih baik. So anda boleh lihat perbezaan dia kat sini sama ada kita off ataupun on dia punya aura light. Memang ketaralah dia punya perbezaan tu. Untuk hasil gambar yang ada aura light effect ni sudah tentu dia ada hasil yang lebih soft, hasil yang lebih cantik lah disebabkan ada cahaya tambahan. Untuk hasil gambar pada situasi yang cukup cahaya, tak perlu diragukan lagi lah yang mana smartphone ni mampu berikan hasil yang sangat cantik. Ada punya warna-warna yang punchy, warna yang vivid, warna vivo memang lawa lah. Dan dia punya dynamic range pun cukup luas. Dia boleh jaga dia punya highlight, dia boleh jaga dia punya shadow semua tu. Okey lah. Walaupun ini adalah smartphone mid-range yang Vivo, versi light pula tu, tapi Vivo masih berikan kualiti kamera yang cukup baik untuk pengguna smartphone ini. Untuk kamera selfie dia pula dahsyat. Dia ada kamera selfie sebesar 32 megapiksel. So, kalau dah 32 megapiksel tu, tak perlu nak dibahas lagi. Memang cukup cantik lah dia punya detail tu. Apa yang penting kat sini, dia tak buatkan muka kita nampak fake, tak buatkan muka kita ni terlalu cantik contohnya. Dia masih lagi dalam kategori yang natural, masih lagi kategori yang true to life. Terutamanya, dia punya skin tone tu memang nampak fresh, nampak natural. Dia tak warm, dia tak kusam sangat. Untuk performance dia pula, dia ada performance yang padu. Dia menggunakan chip Dimensity 6300 dan juga ada RAM yang besar. Jadi, untuk buat tugasan harian, untuk main game, scrolling Facebook, scrolling TikTok semua tu, memang tak ada masalah pada smartphone ni. Dia mampu berikan performance yang laju, mampu berikan performance yang lancar. Vivo V50 Lite 5G ni juga hadir dengan ciri AI yang akan membantu kita punya daily life. Contohnya dia ada circle to search, yang ni tinggal bulat je, dia akan terus keluar info yang kita nak. Kemudian ada AI Photo Enhance, yang ini auto upgrade kualiti gambar, dan dia juga ada AI Screen Translation. Ini kita tinggal swipe je untuk translate artikel. Jadi dengan tanda harga bermula daripada RM1,299, Vivo V50 Lite 5G ni cukup berbaloi untuk kita beli. Dia ada design yang premium, dan bukan sekadar premium je, dia juga tahan lasak. Kemudian dia punya display pun cantik, display yang mewah, dan ada bateri yang sangat besar, 6500 mAh. Memang tak ada ubat untuk bateri sebesar ini, dan dia punya body pun sangat nipis. Memang nice lah dia punya body ni, serta ada bateri yang besar. Kemudian apa lagi yang best, dia punya pengecasan pun laju 90 watt. Even dia punya performance pun cukup lancar, cukup laju untuk kita buat tugasan harian. Nak main game pun tak ada masalah pada smartphone ni, dan dia punya software pun cukup ringan dan clean untuk kita gunakan. So guys, nampaknya ini saja video kita kali ini. Macam biasa, jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.